Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika kini sekali lagi kita bersama dalam segmen Kitab 200 tahun dengan membicarakan kitab Turas yang insya-Allah hari ini kita akan bersua sekali lagi dengan Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu dan kitab kita pada petang ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Amin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akan memberi keberkatan untuk kita. Episode yang pertama ini kita masih lagi membincangkan, mengungkayakan kitab Turas Jawi. Dan hari ini InsyaAllah akan diupas dan akan diungkayakan oleh Sahibul Fadilah. Dan Ustaz, sebelum itu baca takbar dulu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada nampak muram-muram sedikit, mungkin faktor cuaca. Pasal puasa apa nih? Baik Ustaz, Sirus Khalikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falamani kah? Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit sebanyak nama kitab, yaitu Siyarus Salikin. Ya, Siyarus Salikin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Zaki. Bertemu lagi kan? Alhamdulillah. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Sedang mendengar juga pada kali ini kita berbicara tentang satu kitab yang agak lama 200 tahun. Dalam 248 tahun lebih kurang kan? Sebab kitab ini dikarang pada 17 dia lahir pada 1704. Syekh Abdul Samad Al-Falambani ataupun disebut juga Falimbani. Maksud Falimbani ini iaitu Palembang. Palembang iaitu di Indonesia. Nama beliau iaitu Syekh Abdul Samad bin Abdullah Al-Falambani. Atau orang Arab menyebut juga Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi. Abdul Samad ni lahir di Palembang, tapi belajar di Mekah lama lah, di Mekah. Dan beliau ni adalah tokoh ulama Nusantara. Dan ada kaitannya dengan Syekh Arsyad Banjari ataupun Datuk Kelampang disebut. Kaitan dari barangkali kekeluargaan lah barangkali kan? Tak, dia orang ni kawan, sahabat. Begitu juga Syekh mungkin satu sekolah Abdullah Fatani ya, Daud Fatani. Kalau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ataupun Falambani disebut, dia ni banyak mengarang kitab. Di antaranya yang tersohor iaitulah Siyarus Salikin lah. Kitab Siyarus Salikin yang ini dibaca di seantero Asia Tenggara. Kitab yang terlama lah kali ya, 248 tahun sampai ke hari inilah kalau kita jongak kan. Dan kitab ini dia jelmaan daripada Lubab Ihya Ulumuddin karangan siapa ni Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali kan. Imam Ghazali. Jadi oleh kerana bukan dia tidak pandai baca menulis bahasa Arab, tapi oleh kerana ini adalah untuk orang kampungnya, untuk orang kawasan tu, dia gunalah bahasa dalam masyarakatnya Jawi. Kali kan? Dalam masyarakat itu untuk orang boleh membaca kitab ni. Dan yang menariknya Siyarus Salikin ni bukan sahaja rujukannya ataupun terjemahan bulat daripada Ihya Ulumuddin, tapi banyak lagi kitab-kitab yang lain yang masukkan dalam sini. Hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, begitu juga kitab-kitab fiqh dan hadis 40 kali masuk juga situ. Ya, hadis 40 Imam Nawawi masuk dalam sini. Dan dia ada 2 jilid dan 4 juzuk. Dan yang menariknya kitab ni Syekh, dia tidak karang sekaligus tu.
Dia karang ikut tahun. Juzuk pertama tahun sekian 17 lebih kurang 17 kira bersiri lah. Bersiri 1779 sampai 1780 dia siap satu juzuk. Allah. Kemudian 81 hingga 83 juzuk yang kedua. 83 hingga 85 1783 itu juzuk ketiga. Dan yang terakhir dia tidak menyatakan bila mula, tapi penghujungnya 1788. Allah. Yaitu 20 Ramadan 1788 Masihi di Taif. Lebih kurang tahun berapa sudah kalau dikira sampai ke hari ini? Ya 200 lebih lah kan. Lebih 200 tahun. Dan kemudian ada sejarah mengatakan lepas itu baru dia meninggal dalam umur 85 tahun. Tapi ada juga sementara itu kan, ada juga kisah tapi tidak secara adalah dia punya pro dan kontra. Beliau nih seorang ulama yang umurnya hingga 128 tahun. Sebab selepas balik daripada Mekah kali yang kedua, dia ke Kedah dan sempat mengikuti perang bersama Siam. Dan dia meninggal di Kedah pada tahun 1823. Maknanya kalau dicampur congak daripada lahir belum ada lagi lah. 128 tahun lah umurnya. Tapi ditolak karena tidak mungkin dia tua tu ikut dalam peperangan dengan Siam, Tanah Melayu ketika itu. Itulah sedikit sebanyak tentang pengarang kitab ni, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falembani ataupun Falambani. Palembang lah tu. Palembang lah. Maknanya dibuat di Palembang lah. Di Palembang. Dia lahir di Palembang tapi mengarang kitab di Mekah. Baik Syekh, barangkali boleh juga kongsikan makna kitab Turos yang kita cuba upas pada petang inilah hari ini lah. Alhamdulillah kitab ni saya sempat habislah 4 juzuk ni, 2 jilid. Kalau kami dulu di Pondok Pasir Tumbuh, baca kitab ni pukul 11 malam sampai pukul 12. Khatam selama baca kitab ni setiap malam, melainkan malam Jumaat dan malam Sabtu. Itu cuti kalau di Kelantan kan. Mungkin saya pun ingat kan. Alhamdulillah. Cuti sana malam Jumaat dengan malam Sabtu, maknanya Khamis dan Jumaat tu tidak baca lah. Di Kelantan ni Syekh kalau cutinya hari Jumaat dan Sabtu. Jadi malam Jumaat tu memang cuti lah. Itulah. Tidak ada pengajian. Jadi kalau itu dikira seminggu 5 kali, itu mengambil masa 3 tahun untuk khatam buku ni, kitab ni. Dan yang menariknya dalam Siyarus Salikin ni ataupun Siyar Salikin, iaitu Tariqatus Sada Al-Ma'rifah Sufiyah. Dia terkenal dengan kitab tasawuf sebenarnya. Kitab ni ini sudah jilid baru lah, sudah kuning lah. Jilid baru cantik sudah. Saja saya bawa pada hari ini untuk tatapan kita bersama. Alhamdulillah. Mungkin ada keberkatan, mudah-mudahan ada keberkatannya kan. Yang menariknya dia 4 juzuk ni berbeza tajuk. Dia pun beritahu dalam sini. Dia beritahu dalam kitab ni, juzuk yang pertama dia akan menceritakan tentang akidah, usuluddin. Soal akidah. Yang bagusnya Ustaz, kitab ni apabila juzuk yang pertama ni dia menceritakan tentang akidah ni, dia masukkan tentang aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sifat 20 khususnya. Sifat 20. Sebab itulah kita alhamdulillah di negeri Sabah ni kita kuatkan melalui undang-undang bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi sesuailah dengan pengajian kita kan, orang-orang lama kita dan sebagainya. Itu sesuailah kita dalam enactment kita kan di negeri Sabah. Itu yang pertama lah. Dan itu habis dalam masa setahun lebih dia karang kitab ni. Juzuk yang pertama. Baru pertama. Itu pun umurnya sudah 70-an. Masya Allah. Umur 70-an Syekh Abdul Samad Al-Falembani dalam sejarahnya tu. Dan dalam yang kedua ni begitu juga dalam setahun lebih kan, lebih kurang begitulah. Dia akan menceritakan tentang muhlikat, ibadat. Dan
kitab lama ni, kitab turas ni, dia tidak ada tidak ada macam gambar rajah kah ataupun dia lebih kepada tulisan karangan saja. Tetapi yang menarik juga, kalau kita keluarkan dia satu rumusan, ada jadwal sebenarnya. Contohnya dalam bab yang kedua, Qismul Tsani, yaitu juzuk yang kedua, dia menceritakan bagaimana solat harian, solat mingguan, solat bulanan dan solat tahunan. Solat sunat ni disusun sudah. Kalau harian contohnya secara tertib lah ini kan. Tertib. Kalau solat sunat contohnya kan, kita ada solat sunat isyraq ataupun duha. Okey. Itu harian. Setiap hari selagi dunia ini belum kiamat. Adalah tu duha tu. Jadi itu namanya solat sunat harian setiap hari. Begitu juga solat Isra dan solat sunat duha. Itu dipanggil solat sunat harian. Solat sunat harian. Dia susun di sini. Okey. Kalau yang tahunan, itu macam solat sunat tarawih. Sunat raya. Itu pun juga tahunan. Termasuk tahunan. Hari haji, hari puasa itu tahunan. Ada solat sunat yang mungkin juga dia tu dipanggil macam solat sunat hajat. Itu dipanggil mingguan, seminggu sekali boleh buat. Okey. Ada juga solat gerhana, itu yang bermusim. Jadi ada dalam kitab ni. Masya Allah. Tapi kalau kita pandai merumus, kita boleh buat jadual sudah. Solat sunat dalam agama ini yang disyariatkan. Cantiklah buku ni. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang muhlikat. Yaitu muhlikat ni, bagaimana kita menjaga ibadat kita ni supaya ibadat kita itu baik di sisi Allah SWT, berkualiti lah. Bukan kuantiti saja kan, tetapi kualiti. Kuantiti itu tidak terlalu dikira, tetapi kualiti itu dikira. Bagaimana dengan penuh kesungguhan, dengan zuhudnya, dengan khusyuknya, tadarruknya, itu dimasukkan dalam kitab Syiarus Salikin ni. Dan sebab itulah orang, kalau boleh saya menggunakan istilah, menggila ya. Maknanya syok lah membaca kitab ni. Memang seronok, walaupun sukar lah. Dan mantan mufti negeri Sabah dulu, iaitu Sohibus Samaha Datuk Ismail Abbas. Dia baca kitab ni di Masjid Jami' Likas. Kali ini Syekh, ada masa kali yang sesuai benda ini kita baca. Semada dia selepas subuh kah, selepas maghrib kah, mungkin dalam keadaan yang tenang lah. Memang tok guru dulu dia mengambil masa yang sesuai untuk baca. Terutamanya lepas subuh lah. Lepas subuh kita fresh kan. Kali untuk kita baca dia apalagi lah, yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf. Dia terus menusuk bak jiwa. Ya, betul. Gitulah. Kali Syekh Fadilah boleh juga kongsi barangkali rakan-rakan sahabat-sahabat sama-sama dengan Syekh Fadilah dulu belajar kitab ini. Ya. Ramai dulu ni, ada lebih kurang dalam 8 orang. Ramai dulu anak-anak Sabah. Mungkin ada juga yang berada di sekitar daerah pedalaman. Ada. Kita ceruk negeri Sabah seluruh ada di setiap negeri, ada di setiap daerah. Ada pelajar-pelajar yang belajar di pondok. Yang Ustaz sendiri pun kan. Alhamdulillah. Kita punya pengarah Datuk Jumain Abdulghani kan. Walaupun sekolah Arab, tetapi dia antara ada yang pakar-pakar usul fiqh. Ya, walaupun mereka tidak sama dengan macam kami di pondok secara tradisional, tapi sekolah Arab pun dia juga aliran yang sama. Ada memang ada di baca kitab kan. Alhamdulillah. Ada yang pegawai pendidikan, ada di pegawai tadbir agama. Alhamdulillah. Imam-imam, guru-guru, semua ada peringkat lah rakan-rakan yang. Dan kalau tidak silap mantan Datuk Sejasri Macakir pun betul. Kita satu sekolah dengan dia di Pasir Mas Kelantan pun ada menyimpan dan mempelajari buku ini. Dan cukup bertuah lah kita sebab di negeri kita ini masih ada rakan-rakan yang terus mempelajari. Dan mudah-mudahan akan terus berkongsi dengan rakan-rakan lah. Syekh Fadilah, mungkin kita perlu juga ketahuilah siapa sebenarnya yang mengarang kitab-kitab ini ataupun buku ini.
memang karangan mereka sendiri, tulis tangan. Menggunakan tangan? Iya, macam Syekh Abdul Samad Al-Falambani ni, Syiarus Salikin ni memang dia sendiri yang karang. Sendiri yang karang. Sebab itulah yang maksud turas ni, iaitu warisan, memang ilmu yang sebenar daripada ulama itu sendiri. Dan mereka ini bukan ulama yang diiktiraf oleh orang biasa. Guru-guru di Mekah yang mereka belajar dulu, dan mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan memang mazhab Syafi'i mereka ini. Dan banyak kitab-kitab mereka itu pun juga menjurus ke arah mazhab Syafi'i. Dan tentunya diorang belajar ni di Mekah bahasa Arab lah, kitab Arab lah. Cakap Arab. Jadi apabila mengarang kitab Jawi ni, maka itulah dari mereka sendiri yang mengarang, bukan daripada nakal pindah saja begitu, tapi memang ada sebab. Ada juga bahasa-bahasa yang dibuat sendiri, dikarang sendiri, ya, disusun sendiri. Alhamdulillah. Sayyidul Fadilah, untuk penerbitan kitab ini mungkin ada satu tempat yang kitab ini diterbitkan, dan bila agaknya buku ini diterbitkan? Kitab ini diterbitkannya belum ada tarikh yang tepat lah bila diterbitkan, tapi dia siap sebanyak 4 juzuk ni, iaitu 2 jilid ni kan, 2 buah buku. Jilid maknanya 2 buku lah, mana juzuk dia ada 4 juzuk yang mana saya nyatakan tadi tu kan. Sebenarnya kitab ni pada tahun 1788 dia sudah dicetak di Mekah dan juga di Mesir. Di Mesir. Dan saya sendiri memang menjumpai kitab ni berjual di Mesir. Oh, banyak dijual di Mesir? Ya, masa saya belajar dulu di Mesir, saya jumpa Maktabat Turath dan di belakang Masjid Al-Azhar tu memang ada kitab-kitab Jawi yang dicetak dan dijual. Contohnya Kamus Marbawi, Idris Marbawi itu ada. Yang saya sempat beli di sana lah, beli balik lah, balik kitab tu kan. Furu' Masail, Syekh Daud Fatani. Kemudian ni Syiarus Salikin dan juga Sabilul Muhtadin itu ada dicetak, dan memang dari segi sejarah pun buku-buku mereka ini dicetak di Mesir. Di Mesir itu 1788. Masya Allah. Nah, kalau di Malaysia di Pulau Pinang ada, di Kelantan kan, cetakan Pulau Pinang lah yang banyak, Darul Fikri. Kalau di sebenarnya Malaysia barangkali di Kelantan lah, atau ada negara lain. Kalau di Kelantan di kedai Jafar Awas tu banyak lah. Itu banyak tu. Itu jauh kan. Ustaz pun ingat kan, Jafar Awas ni tempat kita cari memang banyak tu dia soal. Kitab. Baik, Sayyidul Fadilah, mungkin ada bab-bab yang agak terpenting di dalam kitab ini yang boleh barangkali Sayyidul Fadilah kongsikan. Dalam pengajian saya dalam kitab Syiarus Salikin ni semua penting. Semuanya penting. Dari bab pertama tentang akidah, iaitu sifat 20. Di sini dia tidak penguraian seperti mana Risalatul Tauhid, Baqaratul Amani, seperti kitab-kitab yang lain, Aqidatul Najin dan sebagainya, Barahin. Dia tidak detail, tetapi cukup bagi mubtadi, bagi orang yang baru mau belajar, sesuai kitab ni. Dan dia cantiknya disusun pada permulaan itu supaya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala pada awal pengajian. Kenal dulu baru kita mau belajar macam mana cara ibadat, kemudian bagaimana muhlikatnya kan, bagaimana adab-adab. Dan di sini juga diceritakan bagaimana kita menelusuri kehidupan ini dengan beberapa tingkatan. Disebut di sini dalam kitab ni Aqabah. Aqabah ni kalau kita pergi kampung, jalan kampung, dia ada bonggol-bonggol kan. Bonggol-bonggol. Jadi kita kena slow ikut, jangan laju-laju. Dia kena slow. Sebab tu dalam bab Tauhid sifat 20 ni, dia ambil yang ringkas tetapi padat dan boleh dipahami dengan bahasa yang mudah. Jadi saya menarik ni kitab ni. Yang pertama tu itulah tentang tauhid. Itu penting kan. Sebab tu para ulama mengatakan, cendekiawan menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Masya-Allah. Yang pertama sekali dalam agama ini mengenal Allah. Masya Allah. Itulah yang menariknya dalam kitab Syiarus Salikin.
Alhamdulillah, agak mencemuri masa yang singkat ini, tapi insyaAllah kita akan bersama di satu hari InsyaAllah nanti untuk mengupas, mengungkayakan satu lagi tajuk dan satu lagi episode yang akan datang, Ustaz. Dan kita mengucapkan terima kasih di atas perkongsian, di atas ukaian beberapa persoalan yang telah kita upas bersama. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan insyaAllah barangkali bolehlah kita kongsikan dengan rakan-rakan. Untuk itu sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah masa seketika kita berundur dulu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.